Assalamualaikum. Hari ni kita layan tutup longkang Ustaz Zahar. Tutup longkang ni kalau dah 29 kali 38 inci memang besar lah koma. Apa dikenangkan? Pattern kita buat sama macam dekat rumah acap Victory. 2 lapis. Angle kita pakai 2x2. Lapis yang kedua Y12 riba. Tutup longkang ni mau lekat terus. Kalau tidak lebur. Dulu masa kat Meru Perdana, Pasu dengan geng-geng kabin pernah angkat turun besi berat 100 kilo lebih rasanya. 12 orang angkatnya. Berapa kali berhenti tak tahulah. Sementara nak sampai ke destinasi lebih kurang 50 meter je perjalanannya. 12 orang mengangkatnya buat tutup parit besar dekat kolam tu. Hilang dalam masa semalam je. Wassalamu. Punya terror puak-puak tu buat kerja. Mana gaya dia mengangkat Pasu tak tahu. Aja handai. Bukan calang-calang juga kaki rembat ni. Macam Pasu bagi tahu hari tu, antara tujuan tutup longkang ni dibuat apa ini adalah untuk mengelakkan daripada anak murid Ustaz Zahar yang datang mengaji ke rumah dia terjerombak jatuh dalam longkang. Pasal dia mengemar main dekat tepi longkang tu. Sambil-sambil menunggu giliran untuk baca Quran, dia bermain dulu kat tepi-tepi tu. Udah jatuh seorang kata Ustaz Zahar itu. Itu yang dia buat juga tu. Penutup longkang ni. Nak dimarah, udah memang bangsa budak-budak melompat. Mana marahnya? Ini pula sesi menyusun riba. Pasu jarak kan lebih kurang 1,5 inci ke 2 inci gitulah. Lebih kurang 12 batang. Mewelding riba ni lah yang paling leceh sekali. Pasal halus-halus tu setiap kotak kena welding. Aja mangkok. Welding pula kena luar dalam. Nak ngelakkan dia lekang. Okey, like, comment, share. Kalau suka video ni, kasih jatuh lu punya kepala.